Let's go to cat. Meow meow. Cat meow meow. Okey, dalam gambar nampak semua cantik je. Tengoklah juga yang tak cantik. Macam ni. Banyak je tempat sewa ni. Tengok tiket punya panjang untuk 22 orang. Small kids. Free. Okay. Thank you. Thank you. Cat. So, kita nak pusing-pusing dekat cat village. 150,000 dong. Lebih kurang RM1.5 lah. RM150,000 dong. Berapa? Bukan RM10. Bayar RM10,000. Nak masuk dalam. Anak dia. Nampak macam estetik kan? Nampak macam cantik kan? Expectation versus reality. Nanti aku tunjuk korang yang reality tu. Ni reality. Nampak macam estetik. Tapi macam ni lah. Acah-acah estetik kan? Aduh. Terlalu sejuk mati Ros? Oh really? Pokok mati lah orang sejuk. Oh. Daun pun sedih. Dia ngek. Daun bungit. Okay, cat village ni dia macam satu perkampungan lah. Wush. Okay, kita tengah nak cari dia punya yang tarian tu, cat village show tu. Tak tahu kat mana. Satu kucing pun tak nampak. Hello. So ni dia punya traditional house. Betul-betul traditional weh. Sampai tak ada bahasa Inggeris untuk aku faham. Ui, jagung. Bau kayu dia macam bau kat Pulau Rupat. Dinding buat apa tanah liat? Brick silver, the con back floor on, one thing to be Okay, tak nak. real. Real lah. Handmade sapa. Oh. Hello, Teddy. Okay. Thank you. Kucing betul. Ui, macam kucing betul. Ui, anak siapa ni? Dah memanjat-manjat pula dia. Tengok anjing dia, muka malas-malas je. So daripada atas sampai bawah tengoknya benda yang sama lah. Dia akan jual benda yang sama. Dia kata handmade. Entah buat daripada China ke apa, tak tahu lah. Jadi kita masih lagi berusaha untuk cari yang tarian punya. Dan kalau tak jumpa nanti Google je lah. Kopi.
nak pergi ke waterfall tu sangat-sangatlah curam. Kau tengok, ya Allah, mendaki. Nak balik nanti tak tahu lah macam mana. Harap-harap ada cara. Tak payah nak kena daki balik. So, ni lah waterfall dia. Wow. Habis dah tarian? 2.40. 2.40. Take photo with children free. Asal? So yang ni kita berada dekat dia punya Bridge Love katanya. Mak Love gitu. Well, you can take picture with us. Tak senang weh menari weh setiap 1 jam kalau kau kena menari macam tu. Especially yang kayu-kayu tu terjepit kaki aku. Kena naik weh. Oh, boleh tahan kak. Okay, nak naik ni 40,000 je. So, tu dia. Ui. Akak tak lah, akak gayat. Gayat, no. Baru tahu guys, ni kubis. Kalau tengok betul-betul. Kubis sebenarnya. Dia ada colour kubis biasa dan colour purple. So lepas habis trip tu orang semua akan kumpul kat sini lah untuk tunggu balik transport orang. And sebab dia musim tengah hujan kan, dia lecak kotor kasut. Goodbye, see you again.